بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk sama-sama cuba memahami ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Insan. Kali ini kita sampai ke segmen daripada ayat 19. Kita tengok dari segi masa sama ada kita boleh sampai ke 26 atau setakat 22 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Sebelum ni kita dah tengok pada pertemuan lepas Allah menyatakan bahawa orang yang berada di dalam syurga tu mereka yang baik dan saleh diberikan minuman, disajikan minuman tu pula bukan disajikan dengan gelas ataupun cawan yang biasa, tapi adalah cawan yang cantik, yang mewah, dan minuman yang diberikan tu adalah minuman yang kita tak dapat gambarkan kelazatannya tu. Cuma diberikan gambaran ni bahawa minumannya adalah minuman, kalau dekat dunia ni arak yang dicampur dengan halia bagi orang Arab masa tu merupakan minuman yang high class. Jadi dinyatakan bahawa di dalam syurga tu diberikan minuman yang macam tu, tapi bukannya ada orang macam saya sebut nak kena peram anggur, kena kutip anggur, kena peram anggur apa semua. Sebaliknya dia dah keluar mencurah-curah daripada mata air di dalam syurga tu sendiri. Kemudian dekat sini disambung ceritanya, orang-orang yang di dalam syurga tu dia ada pelayan pula. Pelayan disebut di sini wildan, pelayan-pelayan yang muda. Maknanya anak-anak muda belia. Yang ini bagi kita sebagai psikologi manusia, kita tak dapat nak elakkan kita punya sebahagian daripada psikologi kita. Kalau kita pergi ke kedai makan contohnya atau restoran, yang ini kita kata lelaki lah, pelayan tu lelaki, yang jaga restoran tu, waiter tu pun lelaki juga. Sebagai orang lelaki, kalau waiter tu lelaki juga, dari segi psikologinya, yang serve tu orang tua dengan yang serve-nya orang muda. Memang psikologinya akan nak prefer atau nak, kalau boleh, yang muda yang serve. Jadi dalam Quran, dalam surah ni dinyatakan bahawa yang berlegar di sekeliling mereka, yang duk tolong untuk nak layan, yang nak melayan pada orang-orang yang dimasukkan dalam syurga ni adalah mereka, wildan ni anak-anak muda. Pelayan ni adalah dah masuk kefahaman yang dinyatakan oleh Buya Hamka lah. Wildan tu bukan makna pelayan ya. Dan asal-asalnya dari segi literalnya, wildan tu bukan makna pelayan. Wildan tu adalah anak-anak muda. Jadi pelayan ni dia
nak bagi faham sebab mereka tu buat kerja apa? Mereka tu melayan. Jadi Buya Hamka dia rahimahullah dia terus masukkan pelayan. Ya, pelayan. Jadi maknanya mereka ni mukhalladun. Mukhalladun yang di, dikekalkan. Dikekalkan ni macam mana? Dikekalkan, yang ini yang disebut sini, yang tetap muda. Dikekalkan dalam keadaan muda. Jadi maknanya kalau di dalam syurga tu, banyak dah ayat Quran mengatakan bahawa orang yang dimasukkan dalam syurga ni khalidina fiha. Selama-lamanya kekal di dalam syurga. Tapi dia adalah tahap titik permulaan tu. Titik permulaan duduk dalam syurga tu. Titik permulaan tu, okey, habis hari. Masuk hari kedua, masuk hari ketiga, masuk hari keempat, masuk hari kelima. Tiba-tiba satu hari, 100 tahun. Lepas tu, satu hari pula 200 tahun. Pelayan-pelayan ni, bila dah 100 tahun berlalu duduk layan, adakah muka dia akan jadi macam orang yang 100 tahun dekat dalam dunia ni? Tak. Allah nyatakan mereka ni mukhalladun, kekal. Kalau doktor tu pada hari pertama, macam tu lah sampai bila-bila. Jadi, anak-anak muda yang menjadi pelayan kepada orang-orang yang dimasukkan dalam syurga ni, dia berlegar mengelilingi orang-orang tu. Jadi sentiasa ada. Jadi bukan maknanya bila ada satu keperluan, tengok kanan, tengok kiri, tak ada siapa nak tolong, tak ada pelayan. Mereka ni ada, berlegar di sekitar. Dan mereka ni pula, iza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Apabila engkau melihat mereka, engkau akan fikirkan atau engkau akan sangkakan bahawa mereka ni mutiara yang bertaburan. Mutiara yang bertaburan. Maksudnya, mereka tu, kalau seorang tu bagaikan mutiara. Maksudnya apa dia? Berseri-seri. Kita suka nak tengok. Maknanya, macam kalau kat dunia ni lah. Kalau kat dunia ni, kalau kawan kita jumpa kita dalam keadaan muka dia berseri-seri, macam mana perasaan kita? Perasaan kita akan rasa selesa. Tapi katakanlah kawan kita, pagi tu kita jumpa dia, muka dia repot. Adakah perasaan kita akan sama dengan ketika muka dia dalam keadaan ceria dan berseri? Takkan sama. Jadi, di sini Allah nyatakan bahawa pelayan ni kalau katakanlah dia muda belia, tapi dia datang nak serve kita, mukanya masam. Adakah kita akan rasa selesa dalam keadaan tu? Ataupun kita rasa gembira? Kita akan terkesan. Jadi di sini nyatakan mereka ni lu'lu'. Benda yang, kalau katalah lu'lu' ni, mutiara lah. Kalau katalah kita berjalan-jalan, tiba-tiba ada mutiara 7 biji di depan kita. Kita nak jalan terus gitu je ke? Ataupun kita akan terberhenti tengok.
Kalau kat dunia ni kita kata kita sebagai orang Islam kita kata mesti orang punya kita tak curi, tak apalah, tak curi, tak curi. Tapi kita berhenti nak tengok ke tak? Ataupun kita nak kan jalan gitu je. Kita akan berhenti tengok sebab benda tu benda yang menarik perhatian kita. Tapi kalau batu biasa, adakah kita akan uh, kita akan ambil perhatian? Tak ambil perhatian pun. Kalau kita nak test lah. Kalau katalah nak test lah. Yang ni kita selingan sikit lah. Kalau kita nak test. Kita ambil satu butir batu kecil-kecil tu. Ah, Kawan kita balik kerja. Kita ambil batu kecil-kecil. Kecil-kecil lah. Letak atas meja dia. 7 biji. Pagi esok. Dia masuk-masuk pejabat ada apa cuba fikir apa yang dia fikirkan. Dia kata, siapa pula letak batu ni? Kat meja aku ni. Ha. Sebulan lepas tu, katalah kita ambil test pula ah, ambil mutiara. Dia balik kerja, petang tu kita letak mutiara. 3 biji. 3 biji atas meja dia. Pagi esok dia datang tengok-tengok macam mana. Tak terbeliak biji mata dia. Benda tu kita tak boleh nak benda yang automatik. Ya dalam psikologi manusia dah. Dalam jiwa kita dah. Bahagiannya dah jadi macam sebahagian daripada sifat semula jadi kita. Tertarik kepada benda yang cantik. Jadi, dekat sini, mereka ni bagaikan mutiara. Kemudian dikatakan bertaburan. Bertaburan kan maknanya banyak. Jadi kalau katalah dalam taman yang Allah SWT bagi kepada seseorang yang duduk dalam syurga tu, katalah Allah bagi taman. Dalam taman tu, seorang saja ke? Nah, dekat sini kata mansura. Bertaburan. Dia boleh tengok, nampak. Nampak ada sana sini. Ada. Ha. Tapi kalau katalah kita nak imajinasi lebih sikit lah, contohnya. Kita tak tahu. Tapi maksudnya, satu lagi makna yang kita boleh tidak terkeluar daripada lingkungan apa yang disebut kat ungkapan ni adalah macam mana? Bila dikatakan lu'lu'an mansura, mutiara yang bertaburan, macam tadi, orang yang duduk dalam syurga ni dia tengok kanan dia ada, kiri dia ada, depan dia ada, tepi sikit ada lagi. Jadi 2-3 orang jadi nampak macam mutiara bertaburan. Tapi bayangkan kalau katalah ada macam seseorang yang boleh tengok daripada atas, macam drone lah, kamera drone tu. Sekarang ni. Dalam syurga tu jadi macam mana yang dengan pelayan? Nampak macam mutiara yang bertaburan merata-rata. Mutiara yang bertaburan merata-rata dalam syurga ni. Hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita, apabila kamu lihat di situ sama. Apabila kamu lihat di situ, maksudnya di dalam syurga itulah tempat yang dia orang yang baik itu ditempatkan tu. Apa yang kamu akan perhatikan? Kamu ni maknanya sesiapa yang kita kata yang boleh nampak benda dalam syurga siapa? Orang yang duduk dalam syurga lah. Jadi kamu tu siapa? Penghuni syurga lah. Kalau kamu, wahai penghuni syurga, tengok dekat situ, jadi maknanya tak semestinya tengok pada diri dia, cuba tengok pada orang lain sekali ke, contohnya. Apa yang jadi? Ra'aita na'iman. Kamu akan
nampak nikmat-nikmat. Dekat sini perkataannya dalam bentuk mufrad. Tapi dalam bahasa Arab bila disebutkan na'iman ni dalam bentuk tidak ada alif lam, dipanggil dalam istilah bahasa Arab nakirah. Ini menggambarkan besarnya dalam konteks ni. Kamu akan nampak nikmat, terutama lagi selepas tu disebut kabira dekat situ. Wa mulkan, dan kerajaan. Kerajaan ni maksudnya bukan macam kerajaan yang politik ni lah. Kamu akan nampak satu daerah pemerintahan. Macam daerah pemerintahan. Maknanya, kalau katalah dalam syurga tu kita kata jauh mata memandang tu penuh dengan benda-benda yang menakjubkan semuanya. Dia adalah satu yang sangat besar. Sejauh mata memandang tu boleh nampak segala macam perkara yang menakjubkan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kemudian Allah SWT menyatakan pula pakaian mereka yang di dalam syurga ni. Aliyahum. Bahagian atas mereka. Maksudnya, mereka ni dilitupi dengan pakaian yang macam mana? Thiyabus sundusin. Thiyab, pakaian daripada ataupun baju daripada sundus. Sundus ni adalah sutera yang halus. Kemudian disebut sini khudrun. Warna hijau. Yang berwarna hijau. Wa istabraq. Dan istabraq ni adalah sutera tebal. Jadi, Allah SWT menggambarkan bahawa pakaian yang diberikan kepada ahli syurga itu adalah pakaian yang mewah, yang selesa. Digambarkan macam ni sebab apa? Sebab kalau di dunia ni yang boleh pakai sutera ni, orang biasa ke boleh pakai sutera? Orang biasa-biasa tak ada. Dia adalah orang yang dalam elit dalam masyarakat, bangsawan tu yang nak ada sutera ni. Dan sutera pula bukan satu jenis saja. Sutera halus ada, sutera tebal ada. Selain daripada itu, apa? Wahullu asawira min fiddah. Mereka ni diberi perhiasan dengan apa? Diberi perhiasan asawir, gelang daripada fiddah. Daripada perak. Sama juga. Kalau katalah di dunia ni, golongan biasa, golongan rakyat biasa adakah ada perhiasan yang macam ni? Tak ada. Tapi, kalau golongan yang kaya raya, golongan bangsawan, antara bentuk kemewahan yang ditonjolkan dalam masyarakat Arab pada zaman turunnya wahyu itu adalah menggunakan gelang. Kita kata sekarang ni, yang golongan mewah kat Malaysia ni pakai ke gelang? Jangan duk cerita lah golongan mewah di Malaysia pada masa ni. Quran ni turun pada ketika itu. Menggambarkan. Jadi maknanya, Quran turun pada ketika zaman hidupnya Nabi di atas muka bumi ni. Yang menggambarkan kemewahan masa itu, salah satunya adalah gelang perak yang dipakai oleh golongan yang kaya raya.
wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah SWT berikan mereka minuman yang suci bersih. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah berikan mereka minuman yang suci bersih. Inna hadza kana lakum jazaan. Allah menyatakan, sesungguhnya ini adalah ganjaran untuk kamu. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan usaha kamu masa mana? Usaha kamu masa di dunia lah. Mashkura. Disyukuri. Disyukuri ni maksudnya apa? Dihargai. Macam kita kata kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Jadi, macam dalam satu hadis tu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, Nabi ni kuat beribadat. Waktu malam salat lama sampai tetap bengkak kaki, macam dalam hadis tu. Jadi satu masa Sayyidah Aisyah tanya, kenapa kamu masih lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kamu masih lagi duk beribadat lama-lama macam apa semua ni? Tiap-tiap malam sembahyang. Jadi Rasulullah jawab, afala akunu abdan syakura atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah patut untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi perkataan dekat situ apa dia? Syakura. Seorang yang sangat bersyukur. Baik. Salah satu nama Allah adalah Syakur, betul tak? Jadi Nabi ceritakan dia nak jadi seorang yang syakur, yang sangat bersyukur, yang sangat berterima kasih. Kemudian Allah, salah satu namanya, salah satu sifatnya adalah Syakur. Berterima kasih. Jadi berterima kasih kat siapa? Dekat sini maknanya sangat menghargai. Allah, dari segi Allah SWT, Allah sangat menghargai. Sama juga perkataan macam tawab. Orang yang kuat bertaubat. Dari segi manusia, tawab maknanya orang yang kuat bertaubat. Allah SWT disifatkan diri dia sebagai tawab tak? Allah sifatkan diri dia sebagai tawab. Jadi kalau Allah, adakah Allah sangat kuat bertaubat? Tak. Di sisi Allah, bila kita tawab, Allah sangat menerima taubat. Maha penerima taubat. Jadi maknanya, di sisi manusia, kuat bertaubat, tawab, perkataan yang sama bagi Allah, maknanya kuat menerima taubat. Begitu juga syakur, dari sisi manusia, sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Dari sisi Allah SWT, maksudnya sangat menghargai. Jadi maknanya, kalau manusia buat baik itu, Allah sangat-sangat hargai. Satu yang jelasnya adalah, macam yang kita dah duk dengar selalu lah. Apa dia? Satu kebaikan, ganjarannya 10. Paling kurang. Maknanya Allah sangat menghargai kebaikan. Jadi, wa kana sa'yukum mashkura. Cuma soalan dia kat sini, ungkapan ni dikatakan kepada kamu. Jadi siapa yang ucapkan? Yang ucapkan ni selalunya dalam konteks ni maksudnya malaikat lah. Malaikat yang di dalam syurga tu menyatakan kepada orang-orang mukmin
Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah ganjaran untuk kamu dan usaha kamu, iaitu masa di dunia tu, dihargai. Allah hargai. Dihargai, siapa yang hargai? Allah hargai. Jadi kamu dapat ganjaran yang melimpah ruah. Dalam Quran selalunya dia tak semestinya ada qala al-malaikah. Kadang-kadang macam ni, ungkapan tu datang direct. Atau Allah sendiri yang berfirman dan benda tu didengari dan difahami oleh ahli syurga. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Kemudian Allah menegaskan, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad. Tengok switch tadi. Qom tadi orang yang ada dalam syurga. Kepada kamu yang ramai. Sekarang ni berpindah balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia ni. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran tanzila. Tanzila ni adalah salah satu bentuk penegasan. Jadi maknanya kami betul-betul turunkan Al-Quran ni kepada kamu. Maknanya bukannya satu yang Nabi reka-reka ataupun dia kutip sana kutip sini kata benda ni daripada Allah SWT. Allah tegaskan bahawa yang Nabi sampaikan kepada kaum dia tu, bila dia kata ini adalah daripada Allah SWT, memang adalah daripada Allah SWT. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah di atas ketentuan Tuhan. Sebab macam kisah Nabi-Nabi yang sebelum ni pun, bila ada penyampai kebenaran, ada orang yang akan menentang. Jadi Nabi pun berdepan dengan situasi ini. Nabi dikatakan bahawa penipu, dikatakan sebagai seorang ahli sihir, dikatakan seorang yang membawa cerita-cerita dongeng dan sebagainya. Jadi dinyatakan bimbing Nabi dengan dikatakan fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah atas ketentuan Tuhan kamu. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Mereka yang menentang ni, jangan pedulikanlah, soalan gitulah. Jangan ikut siapa-siapa yang berdosa atau yang kafir, yang ingkar di kalangan mereka yang menentang kamu, yang menolak kamu ni, yang kata kamu bukannya bercakap benar, yang bila dikatakan bahawa Nabi menyampaikan, bila Nabi kata dia menyampaikan wahyu daripada Allah SWT, jangan ikut, jangan taati sesiapa pun di kalangan mereka ni yang merupakan asim, seorang yang mereka yang berdosa atau kafur. Berdosa ni maksudnya melakukan kesalahan lah. Sebab sekarang ni bila kita kata dosa ni, dalam zaman sekarang ni, dia dah jadi istilah, maknanya orang Islam buat kesalahan dalam Islam. Dalam ini maksudnya orang yang melakukan kesalahan secara umum. Mereka tu tak Islam lagi. Bukan dosa dengan maksudnya orang yang dah jadi Islam ni. Jadi orang yang melakukan kesalahan. Au kafura, atau yang ingkar. Dan salah satu rawatan kepada diri untuk berdepan dengan situasi ini, untuk kentalkan diri bersabar menghadapi segala dugaan ini adalah wadhkur isma rabbika. Sebutlah, maksud zikirlah, sebutlah nama Tuhanmu bukratan wa asila, pagi dan petang. Maksudnya
sepanjang masa lah. Ingat, sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Pagi dan petang ni nak cerita kata sepanjang masa lah. Betul lah, memang ada zikir waktu pagi, ada zikir waktu petang, sebab maknanya kita nak bagi apa ni, komitmen masa tu. Jangan sampai tak ada kita bagikan masa untuk nak zikir ni. Tapi bila di-combine sekali tu, selain daripada makna tu, atau perbanyakkanlah zikir sepanjang masa. Wa minal laili fasjud lahu. Dan pada waktu malam, sujudlah kepadanya. Maksudnya, sembahyang lah. Disebut sujud. Tapi maksudnya sembahyang. Sebab apa? Sujud tu sebahagian. Ini dalam bahasa Arab ada kaedah, ada cara macam tu. Maksudnya disebut sebahagian, tapi dimaksudkan sepenuhnya. Wa minal laili fasjud lahu. Sujudlah kepadanya. Maksudnya, tunaikanlah sembahyang. Wasabbihhu. Dan bertasbihlah kepadanya. Maknanya pujilah Allah SWT dengan menyatakan bahawa dia bersih daripada segala kekurangan. Lailan tawila. Malam yang panjang. Sebab itu Nabi, dia bukan bangun untuk solat tu pada waktu yang singkat. Nabi solat panjang. Pada waktu malam. Kita tengok sini ya. Disebutkan sabbihu lailan tawila. Malam yang panjang. Wallahu alam. Kita berakhir di sini pada pertemuan kali ini. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman wa yulhiqana bi'ibadihi as-salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.